Hari ini 19 hari bulan 11 2025. Hari ini kita ada potong uh, buluh lah yang menjadi penghalang pada rumah burung ini. Burung sukar masuk lah. Okey, hari ini 18 hari bulan 7 ni rumah burung ni dah berusia 8 bulan video tadi itu masa kita baik pulih lah. Jadi tengok rumah burung ni dah lapang Jadi yang pokok tadi salah satu punca lah kenapa kegagalan rumah burung ini dengan dalam-dalam dengan lain-lain lah ada banyak punca. Jadi ni dah lapang jadi burung pun senang masuk. Okey, sekarang kita boleh tengok kat lagi satu kat bahagian belakang kita pun ada buat penebangan pokok. Okey, sekarang kita berada di tepi rumah burung. Dahulunya ni memang semak samun. Jadi ni hasilan kita dah tebas di kaki 5 rumah burung. Okey. Tujuannya ialah untuk menjauhi pemangsa lah daripada rapat ke dinding ni. Jadi kita boleh tengok kat sini depan ni. Ini gambar sebelum tebang buluh. Dia ada buluh. Okey, di depan rumah burung ni ada buluh Kalau boleh tengok. Boleh nampak tak? Okey, nampak ni pokok buluh. Okey, tengok di sini. Jadi pokok buluh ni disukai oleh ular. Ular dia memang suka pokok buluh sebab ialah kata orang tua dululah. Okey, bila rumah burung ada pokok buluh, jadi secara automatik dia akan masuk ke dalam rumah burung ini. Jadi ini perkara yang perlu dihindarkan lah. Jadi nanti kita akan bersama ownernya, kita akan interview perkembangan selepas 8 bulan kita baiki.